Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam ni kita baca kitab hikam kalam yang ke-23. Apa dah pernah nampak ni? Aslu kulli maksiatin wa syahwatin wa ghaflatir ridha 'anil nafs. Wa aslu kulli ta'atin wa iffatin wa yafazatin adamu ridha minka anha. Kalam yang ke-43. Pokok dari semua maksiat dan kelalaian serta syahwat itu kerana ingin memuaskan hawa nafsu. Ingat balik dah. Pokok dari semua maksiat dan kelalaian serta syahwat itu kerana ingin memuaskan hawa nafsu. Okey. Sedang pokok dari segala ketaatan, kesedaran, kesopanan, akhlak dan budi pekerti mulia ialah kerana ada bangkangan penahanan terhadap hawa nafsu. Ya? Jadi hawa nafsu menjadi punca bagi segala perkara. Ya? Segala kejahatan berpunca dari hawa nafsu. Ya? Segala kebaikan tu boleh terjadi bila kita tahan kehendak hawa nafsu. Ya? Kita tahan kehendak hawa nafsu, baru boleh jadi molek, baru boleh jadi baik. Selagi kita ikut hawa nafsu ni sentiasa mendorong kita kepada kejahatan, kesombongan, keangkuhan. Segala sifat buruk, pekerti buruk itu datang dari kerana kita ikut hawa nafsu. Baik. Sebagian firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Surah Yusuf ayat 53. Artinya, dan aku tidak mengakui kebersihan diriku kerana hawa nafsu itu selalu mengajak berbuat kejahatan. Ya? Hawa nafsu sentiasa mengajak berbuat kejahatan. Kecuali bagi sesiapa yang mendapat rahmat perlindungan Tuhan, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi hawa nafsu ni sentiasa mendorong kita ke arah kejahatan. Ya? Jadi selagi kita duk ikut hawa nafsu, jangan duk anggap kita ni baik. Ya? Kita ni bersih dak. Kita penuh dengan kejahatan, penuh kekotoran, penuh keburukan kerana kita sentiasa duk ikut hawa nafsu. Abu Hah berkata, siapa tidak menuduh hawa nafsunya sepanjang masa dan tidak menentangnya dalam segala hal dan tidak menariknya kecuali kebaikannya, maka ia telah tertipu. Dan siapa yang memandang padanya dengan merasa sudah baik, berarti telah membinasakannya. Okey? Mana sesiapa yang tidak menuduh hawa nafsu, mana tak ada sok wasangka dengan hawa nafsu, dia ikut hawa nafsu semua. Kita rasa hawa nafsu kita ni baik, kita ikut semua. Bahaya pada kita. Ya? Jadi hawa nafsu ni kena, dia kata apa istilah sini? Menuduh hawa nafsu. Kita sok-sok hawa nafsu kita ni. Ya? Pasal hawa nafsu memang jahat, sentiasa mendorong kita kepada kejahatan. Jadi kena sok wasangka, buruk sangka pada hawa nafsu. Ha? Jangan duk rasa nafsu kita ni baik, jangan. Ramai kita rasa kita baik, kita rasa hawa nafsu kita baik, padahal kita tak sedar hawa nafsu menipu kita. Kita dengar apa yang Syajuni Al-Baghdadi berkata, jangan mempercayai hawa nafsumu meskipun telah lama taat kepadamu untuk berbuat ibadat kepada Tuhanmu. Jangan percaya hawa nafsu. Jangan percaya hawa nafsu. Walaupun kita dah semayang tak tinggal, kita buat puasa sunat, baca Quran banyak, jangan ingat hawa nafsu tunduk-tunduk kita semua dau. Ada masanya dia akan permainkan kita, dia akan tipu kita. Apabila kita buat ibadat macam tu, kita rasa kita dah baik dah. Kita comel dah. Sempurna dah. Kadang-kadang timbul buruk sangka kat orang lain. Kita rasa orang lain jahat. Kita baik. Ini mainan hawa nafsu belaka. Ya? Jadi, jangan percaya dengan hawa nafsu. Walaupun kita dah comel juruh daripada zahirnya. Kemudian, Al-Basri ni, Syekh Hasan Basri dalam Burdahnya berkata, tentanglah selalu hawa nafsumu
dan syaitan, dan jangan menurutkan keduanya meskipun keduanya itu memberi nasihat kepadamu untuk berbuat kebaikan. Tetap engkau harus curiga dan berhati-hati. Musuh kita ada dua yang besarnya, nafsu dengan syaitan. Ya? Syaitan tak boleh buat apa kita. Syaitan boleh buat kalau dia tunggang nafsu kita. Dia mendorong nafsu kita untuk melakukan kejahatan. Jadi kena ada sok wasangka curiga pada hawa nafsu dan syaitan tadi. Walaupun kadang-kadang hawa nafsu syaitan mendorong kita untuk buat kebaikan. Ya? Zahir nampak kebaikan. Hakikatnya di belakang kebaikan dia ada keburukan kejahatan yang kita tak sedar. Ya? Jadi kita semak molek, cek molek, takut kita terpedaya dengan syaitan dan hawa nafsu. Ni? Jaga molek. Itulah lebih kurangnya kalam yang ke-43. Ya? Kalam 43. Rasa cukuplah setakat tu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.